Okey, baik cikgu. Kali ni saya nak tunjuk contoh macam mana untuk menjana RPH menggunakan Smart RPH subjek Sains DLP. Okey, first kali ini paparan Smart RPH cikgu untuk minggu ketiga. Okey, klik pada butang biru ni. Okey, tambah RPH. Cikgu klik pada tambah RPH. Kemudian kalau cikgu nak pilih minggu lain pun boleh, tak ada masalah. Pastikan tarikh tu betul. Contoh saya nak ambil hari Khamis. Contoh hari Khamis. Masa mula, okey, masa akhir, kelas. Okey, ni saya ambil contoh kelas cemerlang. Okey, kehadiran murid. Kemudian saya nak pilih form 1. Tingkatan 1, subjek saya nak ambil subjek Sains DLP. DLP dalam English. Kemudian dia akan papar topik atau tajuk. Cikgu boleh pilih lebih pada satu, nak klik 2 pun boleh, 3 pun boleh. Tapi saya nak ambil contoh 1 dulu untuk cikgu faham. Kemudian scroll ke bawah ada SK, ambil SK. Kemudian scroll lagi ke bawah, ambil SP. Okey, ambil SP, template automatic telah dijana. Kurang satu saat, mudah je. Template telah dijana, objektif dah siap, kriteria kejayaan pun dah siap. Kemudian aktiviti pun dah siap. Aktiviti dia akan bertukar-tukar. Dia automatik. Kemudian ini pun automatik. Tapi kalau cikgu nak tukar, klik pada drop list ni, boleh tukar-tukar lah. Contoh nak buat latih to be ke, itu terpulang lah. Okey, tapi nanti di akhir sekali semua dalam English. Okey, kemudian ni catatan apa-apa yang cikgu nak catat kat sini. Okey, kalau ada mesyuarat ke khusus ke, cikgu tulis ke dalam catatan ni. Kemudian akhir sekali refleksi. Dah siap, kalau cikgu nak edit pun boleh. Kalau tak nak edit, dah pasti dah betul. Scroll ke bawah, dia ada butang simpan. Klik butang simpan. Okey, RPH telah berjaya disiap. Kurang 1 minit. Klik OK. Tapi macam mana kita nak cetak RPH? Okey, macam mana nak cetak RPH? RPH kita pada hari Khamis, Sains DLP. Scroll ke atas, ada butang cetak. Klik pada cetak RPH. Klik pada papan RPH. Okey, klik pada papan RPH. Okey, yang ni English. Kemudian bahasa Melayu. Akhir sekali Sains DLP. Dah siap dah Sains kita punya subjek. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.